Nabi kata sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, lalu segera pergi ke masjid. Hari Jumaat ni sunat, mandi sunat Jumaat. Dan lebih afdal lagi apabila kita mandi tu hampir untuk pergi solat Jumaat. Itu lebih afdal. Supaya kita pergi tu bukan kata suci dan najis saja, bahkan badan kita ni bersih daripada kotoran, bau-bauan. Kadang kita semayang tepi dia, kita tak khusyuk sebab bau dia padu kan. Bau badan tak mandinya, gigi tak gosoknya, baju tak basuhnya. Islam je suruh jaga kebersihan. Lebih-lebih lagi Tok Imam lah. Tok Imam tu kalau hari Jumaat ni dia sunat pun pergi lambat. Kita ni sunat pergi awal lah ni hadis ni lah. Kalau Tok Imam dia sunat pergi lewat supaya ada izzah dia. Dia sampai tu naik atas mimbar tu, orang kagum tengok Tok Imam. Bersih Tok Imam, segak Tok Imam. Ni kalau Tok Imam tu serban pun lah, coklat je. Bitik sawah pun ada. Gigi tak gosok. Baju berkedut-kedut. Nampak tak kemas kan? Tak segak Tok Imam.